Kalau contoh macam kes-kes suami panas baran, tu apa yang paling pelik sekali? Dia panas baran, dia pukul-pukul lah bini dia. Okay. Dia pukul-pukul bini dia. Tapi bini dia stay dalam perkahwinan tu. Sebab lepas dia pukul-pukul, dia akan bersama. Okay. So yang part bersama tu, wife dia rasa macam aku tak suka tapi aku tak boleh keluar daripada marriage ni. Dia stuck. And what happened, dia kata, saya doa je lah, saya tak tahu dah nak buat apa dah. I think it's about dalam 15 ke 20 years marriage kot. Saya doa lah, saya doa kat Tuhan, kalau suami saya ni patut mati, mati sebab saya tak mampu nak buat apa-apa. Sebulan lepas tu lelaki dia mati. Tu kat masa dia cerita tu, dia tak cerita yang belakang tu, cerita depan. Suami saya baru meninggal. So kita orang macam, okay, condolence. Jangan. Saya bersyukur, doa saya makbul. Apa yang berlaku? Segitulah suami saya gini. Akhirnya suami saya mati. Aku pun masa tu macam nak yes ke? Macam nak apa nak respon macam mana Tapi okey lah, apa yang kau nak dapat lah kot agaknya. Macam tu.